ucapan alu-aluan majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Rosli bin Abdullah, Timbalan Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama, mewakili Yang Berhormat Ketua Menteri, Yang berbahagia Datuk Engineer Osman Abdul Rahim, Setiausaha Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka, Yang berbahagia Datuk David Ong Heng Siong, Bendahari Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka, Yang berbahagia Datuk Faridah Muhammad Nordin, Yang berbahagia Datuk Abidin Muhammad Hafiz, Jawatan Kuasa Kecil Kebajikan Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka, Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Baharudin Putih, Sri Haji Muhammad Fadil Haji Syafi'i, Yang berbahagia Datuk Engineer Muhammad Saleh Yunus, Yang berbahagia Datuk Muhammad Arif Yusa. Itu pemeriksa kira-kira itu Allah kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat meneruskan kehidupan seharian sebagai khalifah di bumi Allah ini dan diberi peluang untuk bertemu lagi di Ramadan yang akan datang insya-Allah. Terima kasih kami kepada Yang Berhormat Ketua Menteri yang diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Rosli bin Abdullah. Ini kita dapat menjayakan Majlis Berbuka Puasa bersama anak yatim dan asnaf serta sumbangan duit raya sama seperti yang telah kita laksanakan pada tahun-tahun sebelum ini. InsyaAllah diharapkan dengan sumbangan tidak seberapa ini mendatangkan kebahagiaan kepada anak-anak yang kita raikan pada hari ini. Sebenarnya jika mahu dinyatakan, banyak lagi aktiviti kebajikan yang telah dilaksanakan oleh MBDNM. Satu usaha kami untuk melihat orang lain gembira dan bahagia. Setidak-tidaknya mereka yang pernah menerima sumbangan daripada MBDNM sama-sama akan mendoakan kesejahteraan kami. Itu pun sudah memadai dan sudah mencukupi. Yang berhormat Datuk-Datuk, anak-anak dan hadirin sekalian, saya tidak berhasrat untuk bercakap panjang. Sebaliknya ingin berpesan kepada semua agar bijak berbelanja dan tidak berlebih-lebihan. Sewajarnya Syawal yang bakal menjelma 2 minggu lagi disambut dengan penuh kesyukuran dan keserdanaan. Untuk menggembirakan mereka yang kurang berkemampuan juga, MBDNM seperti tahun-tahun sebelumnya sekali lagi menganjur dan meraihkan anak-anak yatim dan asnaf pada hari ini, selain menyumbang kuih raya kepada golongan yang layak. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Diperkukuhkan lagi dengan limpahan dan kurnianya yang lebih bertakwa dan lebih kuat melaksanakan tanggungjawab kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, salam hormat daripada kami. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Wira Dr. Insinyur Ahmad Zaini bin Muhammad Amin, Pemangku Presiden Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka, atas ucapan sebentar tadi.